Korang dah tahu ke belum? Dengan RM32 korang dah boleh makan ni King Crab. Korang tengok video ni sampai habis, aku bagi tahu. Ya, dengan RM32 korang dah boleh makan King Crab. So jom aku bawa pergi makan kat Pak Lapar. Ni apa kode? Special grand opening Pak Lapar. King Crab dia daripada 349 jadi 169 je. So kalau korang datang 5 orang, satu kepala RM32 je. Ni paling special dia punya bonfire lights. Korang pernah jumpa pizza gearbox? Bukan satu tau gearbox dia letak sampai 3 gearbox yang korang boleh enjoy. Untuk aku ni kalau makan seorang memang puas hati. Siapa yang tak boleh hidup tanpa nasi tu, korang wajib ambil dia punya set ayam kampung ni, sebab dalam ni macam-macam ulam. Yang paling best sekali dia ada sambal dengan kuah masak lemak dia yang pekat ni. Nak lagi sedap, korang makan ayam kampung dia ni dengan sambal hijau dia, memang puas hati. Korang tengoklah si Aini ni happy betul dapat makan makanan kampung macam ni. Banyak ulam yang korang boleh enjoy. Aini cakap dia punya sambal masak lemak tu pedas-pedas je. Kalau korang dah sampai sini, aku wajibkan korang rasa dia punya fire crust ni, sebab korang takkan menyesal. Sebab dia pakai sos signature dia orang tau. Ayam dia sumpah juicy. Kat sini pun ada western cuisine tau. So korang boleh ambil dia punya fish and chip ni, sebab sos special tartar dia memang sedap. Untuk air, aku try air yang paling special dekat sini. Dia punya chocolate milk. Tapi favourite aku dia punya virgin pina colada, sebab dalam ni ada macam-macam buah and refreshing gila. So korang jangan lupa datang grand opening. Apa